Assalamualaikum guys, selamat datang ke video Farazik channel. Okay, dah hari ni saya nak unbox bang apa kat dalam parcel. Jom kita unbox. Okay, ni masih kau peterangan kita tulis semalam guys, komen. Okay, kita tahu betul kita ada bagi. Kalau ada asal jangan disalah sudah. Ada kotak bungkusan. Ni masih komik boboy yang rare ni kan. Kita kena buka ni. Ya, ada lagi. Ini kan goyang-goyang. Ini kan, wow, komik boboiboy pertarungan akhir. Wow, komik boboiboy pertarungan akhir. Okey, ni komik boboiboy yang rare ni, masih 2016 lah kita buka. Apa ni? Wow, komik boboiboy pertarungan akhir. Okay, ni episod yang boboiboy dengan lawan dengan Frank Kaiser. Okay, komik yang muncul 2016 ni, komik ni dari dekat 10 tahun. Okay, bila abang ada, tahu lah abang tak mana komik ni. Okay, ni abang beli dekat Galactic Comic Putrajaya, tapi abang beli guna pos lah, harga RM28. Kalau ada beli kat kedai, harga RM20 je. Jom kita review. Okay, wow, komik boboiboy pertarungan akhir. Wah, ada gambar Frank kat belakang. Okay, ni komik boboiboy biasa. Jom kita baca bila dekat depan ni. Komik boboiboy lama ni, komik rare ni, masa 2016. Asal bang umur 6. Wish, episod pertarungan dari episod mesti 3 episod 24 sampai 26. Okey, jom kita baca. Jojo, okey. Woyo, boboiboy lama. Jojo. Ini kan part yang perut hancur tu. Tapi nak beli komik episod ni. Tapi dia kena cari isu 19. Tak tahu lah dia jual, tak tahu nak cari kat mana isu 19 tu. Komik tu dah ingat ya. Tapi ni episod favourite abang lah. Apa sedih yang perut hancur tu. Episod lawan Jojo tu. Ni part yang perut nangis sebab dia ingat macam mana dia hancur, macam mana sebab lawan dengan robot petai. Okey, tapi best lah episod tu, walaupun perut dah hancur. Yang episod yang boboiboy hari lintang yang ada combo tu, paling best bagi abang mesti 2 episod 13. Abang paling suka season 2. Okey, yang klasik tu. Wow, dia nak lawan dengan Jojo. Saya tak angkat apa. Baca. Oh yo, abang dah bersambal tapi robot dia petai. Ui, petai. Teringat juga masa episod favourite saya tu, masa 2 episod 12 dengan 13 robot petai ni. Okey, tapi episod 5 yang satu tu dah hancur lah, bukan ke dah hancur masa lawan dengan Fang tu. Yang hancur tu lawan dengan Fang kan. Okey, episod tu makai dia balik ya. Okey, dia gegar lah lawan tu. Ui, hancur kapal kasa ni. Grafik dia teringat ya. Masa season, rasa episod lawan dengan Jojo tu episod favourite abang. Ya, ada Fang lah. Oh, pakaian dia lebih kurang sama je. Situ kena tampar. Wah, linta. Oh, ini episod boboiboy api. Wow, apa sayang Fang tu. Oh, kena gari ni part dia. Yang mana part yang jatuh boboiboy dulu combo paling best. Oh, kena tolak. Kena marah dah sebab kentol bom masa ni. Wish, boboiboy dah ngamuk sebab kena eja. Ni yang jerit tu. Dia juga A. Woi, juga A. Jangan lupa dia jerit lagi tu. Dia jerit. Dia cakap Woi, ada dapat yang mesti 2 episod 8. Woi, ingat juga ni pun episod favourite abang juga, yang masa first time keluar naga bayang tu. Woi, episod ni abang teringat je, mesti 2 episod 8 ni. Kalau abang baca, tengok episod ini yang season 2 episod 8. Oh, ada scene lah masa season 2 episod 8. Okey, episod dari CD, dia episod favourite abang. Okey, musim 3 episod 26. Ni episod masa abang umur 6, Juni 16. Episod ni dah 10 tahun dah ya, dari abang tadika lagi. Okay, Kaizo yo, paling best combo. Habis. Okay, sampai sini video kita. Ada nak beli komik ni, cakap Galactic Comic je. Komik rare, kena dapat cepat ya sebelum habis. Okay, ada beli cek kedai buku terpakai ya. Okay,
ada beli buku ni harga RM20 je. Ni harga RM19.90 dulu okey. Abang tapi dia tak rela, dia dijual lagi kat komik okey. Sampai sini je video kita, bye. So bye, Assalamualaikum, terbaik. Yes.